Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Wow, tak sangka sekarang kita dah ada figura Adudu keluaran Monster Play. Sebelum ni kita ada watak Boboiboy saja, tapi kali ni kita ada kelainan. Kali ni watak jahat pertama Adudu pun dah masuk dalam line up figura. Ini adalah aksesori yang kita dapat. Kita ada pistol dan juga tongkat Adudu. Ini adalah dua senjata ataupun dua aksesori yang anda dapat bila anda beli figura Adudu. Untuk tongkat ni dia boleh cabut bahagian tengah ni supaya boleh pasang ke bahagian tangan Adudu. Dari segi detailing figura ni memang cantik. Kalau tengok figura Adudu ni, kepala dia boleh pusing-pusing, tangan dia boleh pusing. Jadi seronoklah untuk dia main dan dibuatkan posing yang berbeza-beza. Kalau dah ada satu figura tak cukup. Kena dapatkan satu lagi figura untuk main lawan-lawan. Selain itu, tahu tak senjata yang ada pada figura ni boleh ditukar. Sebagai contoh, kita cabut tongkat Adudu ni, kita boleh pasang ataupun gunakan senjata yang ada pada Boboiboy. Nampak ni, peti Boboiboy ni boleh dipakai pada figura Adudu. Jadi yang seronok pasal figura ni, semua aksesori yang ada boleh dikongsikan di antara figura-figura lain. Jadi Adudu boleh pakai senjata Boboiboy, Boboiboy pun boleh guna senjata Adudu. Memang seronok lah main figura ni. Tapi tak lengkap lah kalau kita nak Boboiboy tapi tak ada jam Boboiboy. Jom unboxing Boboiboy Watch, kuasa di tanganmu. Desain kotak dia memang cantik. Dekat tepi tu ada gambar Boboiboy dan dekat depan tu kita boleh nampak ada logo Boboiboy dan ada sedikit info tentang Boboiboy Watch ni. Dia ada lights and sound effect dan juga 7 elemental powers. Di bahagian kiri kotak ni ada ilustrasi cara untuk bermain Boboiboy Watch, cara nak on, cara nak pusing dan cara untuk aktifkan kuasa elemental. Dekat belakang ni pula ada sedikit penerangan tentang produk Boboiboy Watch ni. Be a hero. Kotak bahasa English guys. Ini adalah rupa jam kuasa Boboiboy Watch. Wah, feel dia memang lain macam. Boleh pusing-pusing macam cerita asal. Dari segi rekaan jam tu memang agak detail lah. Kita boleh pusing bahagian depan ni. Dan dekat tepi ni ada detailing yang agak menarik juga. Dekat tali ni dia ada tulis Boboiboy. Untuk mengaktifkan jam kuasa ni, korang perlu tekan button on ni selama 5 saat. Bila dah keluar bunyi tu, itu menandakan jam kuasa Boboiboy ni sudah diaktifkan. Baru boleh main. Selepas selesai bermain, pastikan korang tekan button off ini selama 5 saat untuk jimat bateri. Kesimpulannya, jika anda adalah peminat Boboiboy, ini adalah koleksi mainan yang perlu anda dapatkan. Dan yang bestnya, jam ni muat kat tangan saya selaku orang dewasa. Memang terbaik.